Malaysia terus memperkukuh keupayaan pertahanan maritimnya apabila Kementerian Pertahanan secara rasmi memeterai beberapa perolehan sistem peluru berpandu moden sempena pameran Pertahanan Defence Services Asia 2026 di Kuala Lumpur. Langkah ini dilihat sebagai antara transformasi terbesar tentera laut di Raja Malaysia dalam dekat terkini, khususnya dalam usaha memperkukuh keupayaan armada permukaan negara. Perolehan tersebut melibatkan 3 sistem utama, iaitu peluru berpandu pertahanan udara Kesaam Haegong dari Korea Selatan, peluru berpandu anti-kapal Atmaka dari Turki, serta VL Mika keluaran Perancis. Gabungan ketiga-tiga sistem ini dijangka membentuk lapisan pertahanan dan serangan yang lebih moden bagi armada TLDM. Menteri Pertahanan Mohamed Khalid Nordin menyatakan bahawa perolehan ini akan meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan memperkukuh postur pertahanan maritim negara. Beliau menegaskan bahawa Malaysia sedang bergerak ke arah sistem bersepadu yang mampu menghadapi ancaman maritim moden di rantau Indo-Pasifik. Antara pengumuman paling mendapat perhatian ialah pembelian 48 unit peluru berpandu Kesaam Haegong untuk kapal LMS Batch 2 milik TLDM. Sistem pertahanan udara itu mempunyai jarak jangkauan sekitar 20 km dan direka untuk memintas ancaman seperti peluru berpandu anti-kapal serta sasaran udara berkelajuan tinggi. Kontrak Kesaam tersebut dilaporkan bernilai sekitar $94.8 juta atau hampir 375 juta RM. Sistem ini bakal menjadi komponen penting dalam meningkatkan kemampuan pertahanan udara untuk kapal LMS Batch 2. Dalam masa sama, Malaysia turut memeterai pembelian 24 unit peluru berpandu anti-kapal Atmaka keluaran syarikat Roketsan. Peluru berpandu itu mempunyai jarak serangan sekitar 250 km dan mampu memberikan keupayaan serangan permukaan yang jauh lebih berbahaya berbanding sistem lama TLDM. Kontrak Atmaka itu dianggarkan bernilai sekitar €79.5 juta atau lebih 369 juta RM. Kehadiran peluru berpandu tersebut dijangka menjadikan kapal LMS Batch 2 sebagai platform yang lebih agresif dan mempunyai keupayaan serangan jarak jauh yang berkesan di perairan strategik rantau ini. Selain itu, Malaysia turut menandatangani Letter of Intent bagi pemerolehan 29 unit peluru berpandu VL Mika untuk kapal Littoral Combat Ship kelas Maharaja Lela. Walaupun masih belum dimeterai sebagai kontrak penuh, langkah tersebut menunjukkan komitmen kerajaan untuk memastikan kapal LCS menerima sistem pertahanan udara moden. VL Mika merupakan sistem pertahanan udara menegak yang direka untuk melindungi kapal perang daripada ancaman pesawat, helikopter, drone dan peluru berpandu anti-kapal. Jika direalisasikan sepenuhnya, sistem ini akan menjadi antara komponen paling penting dalam meningkatkan survivability kapal Maharaja Lela. Penganalisis pertahanan melihat perolehan serentak ketiga-tiga sistem ini sebagai perubahan besar dalam doktrin operasi TLDM. Kini, TLDM dilihat sedang bergerak daripada konsep pencegahan berasaskan kehadiran kepada pencegahan berasaskan kemampuan. Ini bermaksud kekuatan sebenar tidak lagi hanya bergantung kepada jumlah kapal, tetapi kepada kemampuan kapal tersebut untuk menyerang dan mempertahankan diri dalam persekitaran peperangan moden. Pendekatan ini juga selari dengan konsep doktrin keupayaan serangan mematikan secara tersebar yang semakin popular dalam peperangan maritim masa kini. Kapal bersaiz lebih kecil seperti korvet dan kapal pesisir kini dilengkapkan dengan sistem misil berkuasa tinggi yang mampu menghasilkan impak strategik besar di medan sebenar. Namun begitu, cabaran utama bukan sekadar memiliki peluru berpandu moden, tetapi memastikan semua sistem dapat diintegrasikan secara efektif. Kejayaan operasi sebenar bergantung kepada sistem pengurusan, radar, pautan data, dan koordinasi sensor secara masa nyata. Malaysia juga dilihat semakin aktif mempelbagaikan rakan strategik pertahanan. Jika sebelum ini banyak bergantung kepada aset barat ataupun Rusia, kini Kuala Lumpur mula membuka ruang kerjasama lebih luas dengan Korea Selatan dan Turki dalam sektor pertahanan. Langkah diversifikasi ini memberikan kelebihan dari sudut geopolitik dan teknologi, namun pada masa sama turut menimbulkan cabaran interoperability kerana setiap sistem berasal daripada negara dan platform berbeza.
TLDM perlu memastikan semua aset dapat beroperasi dalam satu ekosistem operasi yang lancar. Walaupun masih terdapat persoalan mengenai jadual penghantaran, integrasi sistem, dan kesiapan operasi sebenar, pengumuman di Defence Services Asia 2026 jelas menunjukkan bahawa Malaysia kini serius mempercepatkan pemodenan armada lautnya. Jika semua perancangan berjalan lancar, TLDM bakal memasuki era baharu dengan kemampuan pertahanan dan serangan yang jauh lebih mantap berbanding sebelum ini.